Semua main. Leceh apa? Leceh. Panas kita abah. Yalah, orang buat lawak tu. Buat lawak yang sama. Kaulah. Belakang sikit. Belakang. Jangan dekat dengan air. Belakang. Mana ini lah. Ini pun dia jaga. Ini belakang. Ya Allah, harumnya. Harum semua. Selamat hari. Ambil gambar. Inilah adik. Inilah rumah Meka Batu. Mana? Inilah rumah-rumahnya ni. Kenapa? Rumah. Video lah adik. Adik sini cepat. Ambil gambar rupanya. Pelindung kemak. Lawa Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okay dah. Bawa mak pergi museum. Tengah malam. Dia masuk apa orang? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wajib pakai ini. Masuk je. Takut masuk penjara. Rugilah adik. Adik. Mak. Ha? Eh. Takutnya aku. Ah. Boleh diisbat. Okey, ayat keempat, perempuan boleh ibadah. Kakak boleh tak? Tak boleh. 42 cm. Panjang dia tak lebih daripada 1.2 meter sama seperti video ni. Lelaki dan perempuan boleh disebat. Ini bukan nombor saya sendiri, nombor saya kan. Tetapi untuk Muslim sahaja. Apa kesalahan, apa jenayah jarang kita laksanakan. Di Melaka belum lagi rasa. Di Pantai Timur lah untuk secara syariah. Okey. Untuk sebatan sivil, contoh kesalahan ni jatuh hukuman 10 kali sebatan. Sebatan kelima dipensan. Apa tindakan kita? Adakah kita akan teruskan hukuman? Okey, sebab tu saya cakap tadi, kita kena ada doktor. Doktor dia akan kita akan pergi doktor, doktor akan check. Okey, ikatan ni kita tak boleh buka. Okey, doktor akan datang, dia akan check. Okey, doktor check, okey. Tak ada apa-apa, dia dah sedar,
Kata-kata tak ada apa-apa, saya akan sambung tempatan dia. Okay, kalau doktor check, dia dah periksa tak boleh jantung dia dah laju, kita akan buka ikatan dia, kita akan bawa ke klinik. Dekat klinik, doktor akan buat satu laporan perubatan. Okay, laporan perubatan ni, pegawai rekod kita akan refer balik kepada mahkamah yang menentukan hukuman. Okay, bagi lagi 5 mahkamah itu akan tentukan sama ada nak buat pada hari lain ataupun nak hapuskan baki hukuman terpulang kepada mahkamah. Biasanya saya pergi mahkamah terus pada TV dia baru sampai tadi kan. Okay, 3 kali kesempatan bahasa sendiri dengan kiraan 1. Lepas ni ada nak cuba boleh? Cuba nonton, bukan kita patut ni. Okay. Tiga. Habis. 3 kali kesempatan. Besar tak besar? Bolehlah. Tak kena rotan. Nak masuk penjara. Itu tak pula. Tempat sama. 3 rotan tempat sama pun ada. Dia boleh buat. Itu teknik kawan sebarang. Kadang-kadang 3 rotan kita akan susun 3. Kami ni tak boleh buka. Kita tak tengok buka. Tak boleh buka. Dia kita bagi dia tutup. Oh, okey tu. So kita pergi ke tempat orang kena hukuman gantung. Ainul. Kawan sebab. Dia akan gini. Boleh 3 orang sekali. Kalau hari tu ada seorang-seorang, kalau ada 3. Dia tahu ketiga tengok trapdoor tu yang pintu tu nampak ada putih tu kan. Di situlah dia berdiri 3 orang. Dia dalam penjara. Dia tak akan dapat bebas. Tapi hukuman tu dah dimasukkan. Dia ada seumur hidup je. Ingat seumur hidup bukan ikut umur kita melakukan kejadian. Contoh umur saya 45 tahun. Kes bunuh masuk penjara 45 tahun lah dalam penjara. Bukan. Kaulah. Dia tak kurang daripada 30 tahun. Ini dah ada. Pak tu dah bilang. Tak nampak. Cik tak nampak. Kaulah. Inilah penjara. Apa yang dia cakap saya tak ingat. Selagi boleh sumbat dia sumbat. Dia dah keluar penjara. Inilah dunia. Jangan lagi. Dah nak buat salah lagi tak? Polis tu tadi lah.